Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang berada di Masjid Puncak Alam. Masjid Puncak Alam Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatil bin Haji Mat Saman, berasal daripada Sabah. Saya bekerja di sini dah selama lebih kurang 7 tahun. Dah masuk 7 tahun sebagai perunding rawatan Islam. Dan saya belajar rawatan Islam ni dengan guru-guru saya yang mulia Syekh Musa, iaitu pakcik saya sendiri, dan juga Tuan Guru Syekh Al-Makhori, Syekh Osman Hamzah, dan juga saya banyak belajar dengan guru-guru yang lain. Saya juga masih proses dalam belajar. Jadi dengan rezeki yang berakah yang dilimpahkan oleh Allah, Tan Sri buka madrasah, masjid. Masjid ni luar biasa luas. Macam-macam ada. Okey. Ustaz, kita akan fokus ni ialah impian, niat Tan Sri Razaliah Allah tunaikan melalui Ustaz, kan? Tanggungjawab tu sangat berat dan Ustaz masih nampak muda, Ustaz. Masih belajar lagi. Masih lagi. Jadi Ustaz daripada awal lah, maksudnya habis belajar tu turun masuk dalam bidang perawatan Islam. Kita bila habis belajar tu, ni sedikit lah latar belakang. Dulu abang saya ni penyanyi. Kalau kenal dulu Adam AF. Oh ya ke? Adik Adam AF. Memang ada rupa. Memang ada iras. Jadi lepas tu keluarga kami ni juga bermula dengan banyak orang dengki. Bila dulu mak arwah ibu banyak yang kena gangguan histeria. Waktu tu kita biasalah dulu ni buat rawatan, macam-macam kita jumpa. Tapi akhirnya saya belajar dengan pakcik saya, tak payah jumpa yang mana-mana, kita gunakan Al-Quran Sunnah ni ruqyah. Masya-Allah. Jadi arwah guru saya yang ni, Syekh Mulia Haji Musa, kat atas ni. Ini? Kat ni. Yang ni ni yang pertama. Ni yang bimbing saya, didik saya dari awal. Subhanallah. Jadi permulaan belajar rawatan syifat. Betul. Lepas dia dah meninggal tu, saya dah pindah kat sini ni, saya belajar dengan Syekh Al-Makhori, Prof Dr. Syekh Al-Makhori kita, Syekh Osman Hamzah. Dia mantan imam negeri lah. Dia penasihat kita juga. Dan ketua madrasah kita, Mak Tafiz Ismail. Memang ada ijazah khas perawat. Memang ada dengan Syekh Al-Makhori kita. Oh, barakallah. Kita ni baru macam nak belajar tahu ilmu-ilmu ni. Okey, subhanallah Ustaz. Boleh tak Ustaz ceritakan, kan orang sebut sihir, santau, saka, apa lagi, macam mana dalam masyarakat kita yang paling banyak? Paling banyak yang kena lah. Kena. Okey, perkongsian sedikit di mana sekarang ni banyak yang kefahaman orang keliru. Kadang-kadang ada, Ustaz, saya ni ada mimpi bayi. Tiba-tiba terus datang, saya dah baca dekat internet, saya ni ada saka. Maka ini tak boleh teruskan kita ada saka. Sebab saka ni dia, kata ulama, jangan terus kita menuduh dia. Sebab bila kamu tuduh, okey, kamu ni ada saka, maka kita dah telah menuduh moyang-moyang kita ni membuat syirik kepada Allah. Maka saka ni dia kena ada penurunan. Macam contoh kita lihat barang-barang ni. Okey, ibu ayah dia ni beramal ilmu jin. Okey, lepas dah beramal ilmu jin, maka dia ni dah tua, dah tak larat dah. Maka dia jumpa anak dia, nak kau terimalah benda ni. Contohlah kias dia ambil ni lah, keris naga ni lah contoh. Okey, nak, ini bila engkau pegang, maka inilah yang menjaga engkau nanti. Maka bila tadi anak ni nak ambil, maka turunlah tadi ilmu jin yang daripada ayah dia. Maka inilah dipanggil tadi saka tadi. Kalau bagi kereta, pusaka lah, bagi tanah. Tapi bila bagi jin, Melayu panggil saka. Tapi dalam rawatan Islam kita panggil jin je semua. Yang ada perjanjian. Tapi kalau dia tolak, saya tak nak Ustaz, saya tak ambil, maka benda ni dia bukan saka yang turun dengan dia. Maka ini gangguan luar. Contoh kadang-kadang kita pergi makan dekat kedai, ada melibatkan taris. Termakan kita, balik tak sedap badan, sakit memanjang. Pergi hospital, klinik, doktor cek tak ada apa-apa. Tapi demam kat ni. Asal maghrib ni demam, asal maghrib ni demam. Maka bila cek tu ada terkena tempias-tempias tu. Ada banyak pecahan dia lah. Jadi banyak yang dekat masyarakat kita ni, banyak juga bila pergi berubat yang melibatkan dukun. Dan banyak juga kes yang kesian Ustazah, banyak yang datang muda-muda dah dicabul oleh perawat. Betul. Datang rumah, boleh datang juga dengan suami ni, dia boleh pukau suami tu buat tidur. Lepas tu nanti dia kerjakan isteri dia, pegang yang tak tentu. Akhirnya lepas dah rawat,
lebih kurang 300 meter baru isteri dia menjerit. Sayang, saya kena rabah, kena cabul dekat kemaluan. Tapi kena pukau dan tak ada bukti. Jadi ini tak bolehlah ditangkap. Jadi banyak kes lah jenayah juga. Jadi kena hati-hatilah zaman sekarang. Sebab dia banyak yang menyeleweng. Ramai yang menunggang. Jadi sebenarnya tujuan pendedahan kita pada hari ini ialah supaya masyarakat berhati-hati. Memang bila kita sakit, kita terdesak. Bila kita sakit, kita memang nak sihat. Sehingga kan kita tak buat kita panggil tapisan. Orang cakap, pergilah jumpa sana sembuh. Ikhtiar atas dasar usaha. Dalam hati tu kita ada rasa macam pelik je, macam ragu-ragu je. Sebenarnya Allah bagi kita insting. Tengok penampilan macam was-was je. Tengok apa yang dia minta, apa yang dia baca. Kalau ada je rasa macam tu, kita sebenarnya tolong terus red flag. Terus kita lari. Sebab apa? Mudah sangat terjerumus kepada syirik dalam berubat, Ustaz kan? Perbuatan syirik. Kita nak tinggalkan perbuatan syirik, tapi buat syirik yang lebih besar. Kita nak tinggalkan jin, tapi akhirnya na'udzubillah, ramainya perawat gunakan jin untuk merawat juga, nak tunjukkan yang dia ni hebat, dia dipercayai. Akhirnya maruah diri tergadai, harta juga tergadai. Subhanallah. Ustaz, bila Ustaz simpan ni, ini contoh-contoh yang daripada pesakit-pesakit. Orang kata kalau pegang ni, simpan ni, nanti kena ganggu, Ustaz. Okey, dari segi kefahaman, ramai yang tak faham. Contoh kebanyakan azimat tangkal ni, bila dia ambil contoh, nak, bila kamu berhijrah, pergi kerja satu tempat, peganglah azimat tangkal ni. Ini yang menjaga kamu. Ini simbolik saja. Walaupun dia cincin ke apa ke, tapi dia dah dipuja, dibaca mantra. Jadi anak ni tadi ambil, ataupun orang lain ni pesakit klien ke, dia ambil, dia percaya dah. Maka jin ni akan ikut dia. Ini hilang ke, tak jadi masalah dah. Cuma yang kes, contoh azimat ni lah, dia ambil ni, dia hairan bila dia bekerja, lepas tu dia berhijrah, dia solat. Bila dia sembahyang, dia dengar perempuan menangis. Dia hairan. Setelah malam, dia takut. Jadi dia datang pusat rawatan. Saya tanya, ada tak pegang apa-apa? Sebab mustahil bila kita dah sembahyang, zikir ni, ada benda pelik mengganggu kita. Tiba-tiba ada. Ustaz, saya ada berubat hari tu, ni kena bagi tangkal ni sebagai penjaga. Maka dia automatik ada jin ikut dia. Maka di sinilah kita, bila kita berjumpa dengan pesakit tadi, kita buat lafaz macam pemutus. Contoh, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sekiranya benar Ya Allah, hamba ada mengambil barang yang melibatkan iblis, syaitan dan jin, sama ada sedar ataupun tidak Ya Allah, maka hamba mohon Ya Allah, engkau putuskanlah hubungan ini Ya Allah. Maka itu cara-cara kita. Lepas nanti dia dah lafaz nanti, baru kita ruqyahkan. Pas kita dah ruqyahkan, kita buatlah air macam mandian, air mineral buat minum, garam dengan limau tadi ni, suruh dia mandi pun dekat rumah. Tak ada mandi kat sini. Kita ajar kaedah ni nak buang bisa-bisa ni. Itu kaedah-kaedah lah. Masya Allah, baru tahu ada lafaz pemutus. Jadi kalau saka pun ada lafaz pemutus. Betul. Kalau dia kata dia dah terima saka tu. Kalau melibatkan saka ni, kita nak confirmkan dia betul-betul dia ambil. Dia ambil contoh macam amalan, saya kebanyakan yang datang sini kita macam buang lah. Contoh kain putih ni dengan rantai ni, dia ada satu minyak ni. Ini owner ada yang panjang ni. Ini owner yang pertama lah. Contoh ni sekali dengan kain ni. Dia datang dekat sini, tiba-tiba bawa kain, terkejut. Assalamualaikum Ustaz, dia bawa ke sini. Kata, kenapa? Dia jumpa lah masuk dalam. Saya ni ada bisikan. Saka ni dia suruh saya nak masuk Islam. Dia suruh jumpa Ustaz, dia nak masuk Islam. Jadi saya akan masukkan dia Islam dan saya akan jaga dan rawat dia. Ini kadang-kadang dia dapat bisikan tu. Ini bahaya kalau terkena jumpa yang dukun terus, kau ambil ni, buat perjanjian nanti, jadi berteman. Maka di sini tadi kita buat dia macam tarbiyah dia. Kita juga dekat sini, kita dengar masalah dia, kita tarbiyah dulu. Lepas kita dah tarbiyah dia tu, baru kita rawat dia. Kadang-kadang dia tak faham. Jadi, rupanya Ustaz tak boleh ni tadi nak jadi yang saka ni tadi. Maka dia tak jadi tadi. Ada yang setengah juga, mak ayah ni dukun. Tapi bila dah meninggal, anak dia tak belajar apa-apa. Maka ini dia panggil gangguan luar. Dia ada pecahan, adanya gangguan iblis, syaitan, jin dan korin. Korin ni kembar kita. Hanya Rasulullah saja kembar dari Islam. Kita tak.
Ini yang kadang-kadang kita ni sikit was-was ni. Yang hasutan tu daripada tu korin tadi. Jadi pecahan tu banyak sangat. Kalau yang dengan jin tadi tu ada terlibat tadi tu. Dengan leluhur, saka. Ni tadi. Kalau mak ayah dia tadi dia tak bagi, maka dia tak turun automatik saka. Tapi ramai sekarang perawat ni terus dia cakap, ini saka mengganggu kamu ni. Maka ulama Tuan Guru Harundin ada dalam satu buku dia tu melarang. Jangan kamu terus tuduh si fulan ni ada saka. Betul. Sebab bila kamu dah tuduh dia, maka siap sedialah jawapan kamu di hari akhirat di hadapan Allah. Sebab kamu telah menuduh dia tadi membuat syirik kepada pada ni lah, pada Allah. Tanpa tadi tu. Ni banyak yang apa orang kata masih lagi dalam kekeliruan. Ya, tanpa sedar. Tanpa sedar. Okey. Jadi sebenarnya saka tu betul-betul wujud. Sebab kadang-kadang orang macam nak nafikan jin ni boleh menurun. Kalau kita baca surah Al-Jin, jin ni bila minta pertolongan dia makin besar, maksudnya dia makin kuat, makin kuat. Itu yang memang jin ni boleh jadi semakin kuat hasil daripada permintaan manusia. Sepatutnya jin tu tak boleh mudaratkan kita kan. Betul. Tapi disebabkan pemujaan tu jadi kuat dan dia boleh mengapa-apakan manusia. Betul. Okey, Ustaz. Sekarang ni saya tengok jarum-jarum ni. Ustaz cerita sikit. Okey, cerita ni. Okey, kita ambil dulu yang dipanggil ni adalah bulu perindu. Bulu perindu ni, ni kita ambil dulu. Kesian dia seorang wanita muda. Dia berubat di satu tempat. Ni hati-hati juga ada perawat yang pukau pesakit. Dan nak dijadikan dia ni isteri. Itu kena jaga-jaga. Bila dia buat, dia baca mantra, masukkan perfume dalam perfume lah. Lepas tu dia kata, okey, nanti setiap pagi nanti engkau spraykan badan kau. Pagi malam. Bila dia buat pagi malam, apa yang terjadi? Dia mimpi bersama dengan perawat tu. Dan perawat tu WhatsApp dia, kacau dia. Dan nak jadikan dia isteri lah, nombor 2 contoh. Maka ini adalah dipanggil juga tersihir tadi pesakit. Bukan dia merawat tadi, tapi dalam masa yang sama dia ambil kesempatan. Itu bahayalah. Jadi bila dia datang sini, dia bagi tahu apa yang cara dia berubat, kita halangkan dia. Kalau tak 7 hari dia mandi di tepi air terjun bersama dengan mak ayah dia berkemban. Lepas tu perawat lelaki tu bagi mandi. Jadi mak ayah tengok ni macam dah tak betul lah ni anak aku ni. Bila datang sini, rupanya ustazah dia kena penyakit anxiety. Jadi ada macam betul ustazah kata tadi, adanya mental, adanya gangguan apa orang kata kerohanian ni ada juga fizikal. Ini kita tengok. Rupa-rupanya dia ni jenis yang gangguan mental dia. Betul. Dan fikir yang orang tak fikir ni ada dia fikir tu. Ya. Dia akan macam dia kata, oh ini jahat ni dengan saya. Padahal tak jahat pun. Ya. Dia berburuk sangka. Maka di sini terapi kita, ni lebih kita kepada terapi kerohanian dia. Lawan, jangan berburuk sangka, jangan berburuk sangka apa yang kamu fikirkan. Kena ada kita terapi lah. Itu kita buat tu. Jadi bila dapat tu, akhirnya dia keluarkan, rupanya dia kena pukau dengan satu perawat. Jadi kita ruqyah dia, rawat, alhamdulillah sekarang okey dia. Masya Allah. Jadi bulu perindu ni Ustaz jumpa macam mana? Dia serah? Dia serah. Dengan minyak botol minyak wangi. Tu. Tu yang bila dia pakai tu, dia mimpi bersama dengan perawat tu. Dalam minyak wangi tu. Ustaz, saya pegang tak ada masalah kan? Tak ada masalah dah. Okey, kita kan sama ni kita selalu sebut apa? Kena letak bawah ni baru nampak. Susuk. Adakah ini susuk Ustaz? Okey, ini ada susuk ni dia bermacam-macam jenis. Ada susuk berlian, ada susuk besi, ada susuk tembaga dan susuk emas. Di sini macam-macam kita nampak ni. Emas ada, tembaga ada, besi ada. Okey, ini dia banyak cerita. Ada waktu muda dulu dia pakai untuk kecantikan. Ada yang pakai untuk kebal supaya dia ni kuat. Ada yang pakai pula just macam untuk pelindung diri. Dia banyak dia punya cerita. Jadi bila akhir umur diorang ni dah lanjut umur, maka ada keluarga lain nampak diorang ni kembar. Contoh yang ada satu kes ni, suami dia pakai. Bila berumur balik, isteri dia nampak suami dia ada 2. Tapi nampak kat dapur, nampak dekat nampak 2. Jadi tapi suami ni dia dah tahu dah memang salah. Lepas tu dia cepat-cepat dia datang pak sini, ustaz, saya pakai susuk. Waktu dulu ialah perang gaduh-gaduh ni, dia kata saya masuk, dia kata yang kalau kita pernah dengar 13 Mei gaduh tu, diorang pakai tu. Tapi guru bagi masuk main pacak, umur dong 15 tahun,
Bila dah sekarang ni dah 70 lebih, baru keluarkan. Nak jumpa guru tu, guru dah meninggal lah. Jadi kita ambil ni tadi, kita ikhtiar tadi, buang kadam dia dulu. Tu kadang-kadang ada orang takut, Ustaz, nanti kalau buang ni mudarat saya. Tak, jangan takut. Kita buat tadi pemutus tadi. Macam mana kita dulu ambil baca mantra masuk, kita dengan kaedah dia ni juga, kita pemutus dengan cara-cara tadi tu, maka nanti dia mudah. Tak ada mudarat. Jadi bila keluarkan je, hilang je. Tak jadi masalah. Masya Allah. Macam tu. Okey, subhanallah. Ustaz Raja, tolong pusing saya nampak kamera Ustaz tu. Tak. Dia kena duduk bahagian atas. Okey, suara tu memang dah jelas. Okey. Ustaz, adakah masa merawat jarum ni keluar depan mata Ustaz? Okey. Untuk cara nak keluarkan jarum ni, maka kita ikhtiar dulu suruh dia pergi klinik. Contoh dia kata, Ustaz, saya ada pakai susuk bahagian kening, bahagian dahi dan bahagian pipi. Okey. Pergi dapatkan dulu X-ray. Okey, bila dia dapatkan X-ray, kita tengok. Jadi bila dapat ni, nampak kat X-ray? Nampak. Ada dekat handphone ada nampak. Jadi kita dekat contoh dekat kening. Jadi kita ambil lah. Nanti ada video kita boleh nampak yang cara kita keluarkan. Jadi kita just cari, tapi kita ambil masa lah. Kadang 30 minit nak dapatkan dia tu. Bila dah dapat tadi tu, first kita ruqyah dulu buat pemutus. Pada buat pemutus, dah ruqyahkan dia, baru nanti mudah. Kadam ni tak ganggu. Jadi baru kita keluarkan tu real. Kita cabut terus. Jadi selama ni kalau diorang tidur ke terpenyek kan, diorang tak sakit ke kena jarum tu? Dia tak sakit, dia macam bawah pipi. Ini pipi Dahsyat ni kan kita fikir macam yelah takut tepuk-tepuk ni ke apa terkeluar ke. Sebab saya pernah tengok lah orang buat pembongkaran, bila upah nak keluarkan susu, diorang kenakan upah ribu-ribu mama. Sebab katanya tak ramai perawat yang sanggup keluarkan susu. Kerana prosesnya payah dan kadang-kadang ia jadi perawat tu jadi sakit. Jadi dekat sini Ustaz, memang rawatan di sini percuma? Percuma. Tak ada bagi apa, okey nak ni buat ni bayar ni, tak ada. Memang percuma. Kadang ada orang nak bagi sumbangan, kita sediakan dekat tabung untuk masjid. Allahu Akbar, dahsyatnya. Sebab apa, ada orang berhabis puluh ribu, ratus ribu untuk berubat. Sampai ke luar negara dan sebagainya. Jadi luar biasa sebenarnya usaha JAKIM, Jabatan Agama, Majlis Agama dan semua pihak ni, pahala Tan Sri ni berapa banyak. Subhanallah. Okey, kalau kita tengok, minta maaf Ustaz, ni baik. berani pegang kan? Sebab pegang. saya tengok nama Allah, nama Nabi Muhammad. Ini di antara tipu daya kan. Kalau kita rasa ini betul ni tak ada benda lain, nama Allah, nama Nabi Muhammad. Jadi pedang macam ni kenapa sampai ada dua? Ramai ke orang guna pedang kecil? Okey, ini biasanya orang panggil ni adalah keris berkembar. Siapa yang ada ni, kalau yang jenis yang orang yang taksub dengan ilmu jin, kadam, dia kuat penjaga. Okey, asal kita Melayu tak salah. Bila kita pakai contohlah pakai keris berkembar, ada yang keris, tak jadi masalah. Ini boleh, dibolehkan. Tapi yang orang salah, bila dia ambil keris, dimasukkan dia mentera. Dia baca puja, masuk kat keris, dia akan percaya keris ni akan menjaga dia, diri dia dengan keturunan dia. Betul. Maka ini juga dipanggil tadi, ni keturunan leluhur saka. Tapi bila zaman sekarang dah meninggal dia atuk, ayah nak ambil, tak nak. Ayah terus pergi pusat rawatan. Saya tak nak ni Ustaz. Dia bagi cerita lah. Maka tadi banyak yang mengambil tadi sebagai penjaga diri. Kononnya ini kebal lah. Ini juga hati-hati ni tadi yang Ustazah kata, akidah orang. Orang dah percaya tadi dengan ini yang menjaga. Bukan Allah dah tadi. Dia menyeleweng dengan Al-Quran. Allah ni adalah sebaik-baik penjaga dan sebaik-baik pelindung. Itu di antaranya. Masya Allah, banyak ni, banyak ilmu yang kita dapat. Okey Ustaz, saya macam tertanya bila Ustaz sebut X-ray nampak kalau siapa pakai susuk. Betul. Jadi sebenarnya boleh ke pesakit ni kalau dia nak keluarkan susuk, dia minta doktor keluarkan? Okey, dia boleh. Kalau dia pakai susuk tu, dia tak ada perjanjian dengan yang pembuat. Contoh, setengah dia pakai susuk ni, dia ada mentera. Bila dia baca mentera, kadam jin tu, dia masukkan ke dalam muka dia tadi. Maka ini ada perjanjian. Kalau dia buang saja-saja, maka dia boleh mudarat. Mudarat pada pemakai? Pada yang pemakai. Okay. Sebab cara pembuangan dia tu tak kena. Melainkan dia pakai susuk yang tak ada melibatkan jin. Okey, nak pakai ni, okey. Saya ambil susuk ni contoh, saya pakai dengan pada abang ni, masukkan terus. Lepas tu tak ada baca-baca. Just nak pakai je untuk nak bagi tegang je. Maka ini tak jadi, apa orang kata, tak ada melibatkan kadam.
Tapi kalau dia ada melibatkan kadam, ada baca mantra, dia puja-puja untuk jaga diri tadi, dia masukkan tadi kat kening dia. Maka nanti di sini ni nanti, ni yang kena buang tu, kena jumpa perawat. Disyorkan lah. Tapi kalau seandainya dia tak tahu juga ni, dulu pun dia pasang tu tak tahu menahu, dia buang, ada juga tak mudarat. Ada yang buang gitu juga. Tapi kena bertaubat lah. Solat sunat taubat, kena bertaubat. Okey, Ustaz. Ini kalau kita nak bongkar satu-satu ni kan, dia akan jadi sangat panjang. Betul. Boleh tak Ustaz terangkan secara sepitas lalu? Okey. Bunjuk ni apa, ini apa biasanya? Okey. Supaya boleh jadi yang melihat ni, dia akan tersedar. Rupanya yang aku buat tu salah. Rupanya bunjuk yang mak bagi tu salah. Boleh syirik. Rupanya apa ni, pengalaman saya Ustaz. Saya pernah macam berceramah di satu universiti. Lepas tu bila saya dapat bercakap dengan fellow dia yang dekat hostel student, dia kata, Ustazah, kita pernah hadapi masalah histeria yang orang kata berpanjangan. Kan lepas dah seorang kena. Lepas tu kami pun ambil inisiatif buat spot check almari student. Ni student uni lah, uni awam. Sebab terlalu teruk sangat. Lepas tu dia kata kami jumpa, baru tahu rupanya ramai muda-mudi sekarang. Kita ingat buat kerja-kerja macam ni, orang-orang lama, orang tua, kita kata orang dulu-dulu. Tak, rupanya ramai sangat muda-mudi sekarang, dia orang search saja dekat internet mantra untuk ni, tangkal untuk ni. Sebab boleh buat sendiri, tak perlu pergi jumpa dukun, tak boleh jumpa ni. Dia orang baca kaedah-kaedah tu, dia orang buat sendiri. Betul. Bila tanya untuk apa? Untuk tundukkan pensyarah supaya dapat markah tinggi. Untuk jadi naik seri supaya ramai orang minat. Macam-macam lah untuk ni, dengki sama-sama pelajar. Nak jatuhkan pelajar. Jadi sebenarnya perbuatan sihir sekarang telah dimodernkan secara online. Kan lepas tu dah advance lagi dah. Dah mantra-mantra sendiri. Jadi boleh jadi, kalaulah kita ibu ayah jumpa ni anak kata tak ada apa ni, ataupun kita dapat tinggalan mak ayah, moga video ini perkongsian kita ni membongkar dan anda sedar bahawa perbuatan itu ada perbuatan yang salah, bertentangan syariat, syirik. Kalaulah meninggal tak sempat bertaubat, kita tahu akibatnya. Tidak ada dosa yang tidak diampunkan Allah kecuali syirik. Sebab ada ramai orang dia meninggal, dia baru tak, maksudnya dia tak tahu sama ni dia perbuatan syirik. Dia tak tahu yang atas nama ikhtiar nak pagar rumah, ikhtiar nak lembutkan hati suami, ikhtiar nak tundukkan, sebenarnya dia dapat buat syirik. Na'udzubillah, kau tak sedar, mati dalam keadaan tak sempat bertaubat. Okey, jadi boleh Ustaz jelaskan sepitas lalu supaya insya-Allah kita dapat kefahaman. Okey, insya-Allah nasihat untuk yang di luar sana, kadang-kadang ada juga keluarga kita ni yang pakai benda ni. Kadang-kadang kita nak tegur, contoh suami ni dia ada pakai ilmu batin. Jadi banyak pegang azimat, tangkal. Jadi isteri tahu. Tapi bila isteri nak tegur ni tak dapat. Dia akan jadi marah dan kesan-kesan juga kena ingat bila kita pakai ilmu kadam ni, ilmu jin ni, kebanyakan nanti akan jadi sifat panas baran. Bila panas baran nak ditegur tak boleh, itu kesan-kesan dia. Dia tu sangat jaga. Kadang-kadang kita ni tadi ada satu kes dia pakai wafak suami isteri. Bila dah suami isteri tadi, suami penuh dengan tatu, apa orang kata, wafak. Dia buat dekat Thailand. Maksud wafak tu? Wafak ni dia ada macam mantra. Mantra yang dipakai Thailand punya untuk jaga diri. Oh, ada dalam jin. bentuk tatu. Dalam bentuk tatu. Maksudnya tatu tu pun boleh jadi satu Boleh jadi bentuk. juga. Kononnya pelindung lah sebagai orang. Automatik jin ada dengan dia. Jadi bila dia dah berkahwin, maka dia jenis panas baran. Ada anak tak boleh jadi panas baran. Maka bila datang buat rawatan sini, dia ada pakai wafak tadi. Yang apa dah, azimat-azimat tu dia lekat dekat badan dia, tangkal dia lah, sebagai tangkal dia. Okay, jadi banyak yang dekat sini ramai yang ambil kononnya bahasa yang kita dengar, oh tak apa, pegang ni nanti, contoh satu barang ni, ini akan menjaga keluarga kamu daripada sebarang sihir. Akhir zaman ni kita kena ikhtiar. Apa-apa pun semua daripada Allah. Ni hati-hati. Banyak ayat-ayat penjual. Akhirnya tadi bila suami ataupun isteri tadi ambil sebagai pelindung, maka automatik jin akan ikut keluarga ni nanti. Jangan hairan nanti kita jadi panas baran. Bila kita buat kenduri, ada yang boleh berlaku histeria, kerasukan, kesan-kesan tu tadi. Bila kesan kita memakai barang ni, azimat tangkal ni,
maka bila dia berzikir nanti dia tak boleh banyak. Kalau dia zikir 100 dia istiqomah, maka badan dia sakit, sendi-sendi dia sakit. Atas disebabkan kenapa? Jin tu tadi terbakar dengan amalan dia tadi. Ini kebanyakan, bukan saya salahkan silat. Silat memang baik. Cuma jangan silat yang pakai mentera, iaitu puja jin. Ini kalau boleh elakkan. Ada satu kes yang datang pelajar-pelajar baru 12 tahun. Dah histeria kerasukan menjadi harimau. Sebab kenapa? Tuan guru tu bagi dia mandi. Bila mandi, budak-budak ni dia nampak, Ustaz, kami nampak banyak lembaga hitam. Waktu kami mandi ni banyak lembaga hitam keliling kami. Jadi bila mandikan, dia balik rumah, bertukar jadi harimau. Histeria kerasukan lah. Maka ini tadi ni silat tak salah. Tapi disilapkan tadi perbuatan yang kita buat azimat tangkal tu, maka itu tak dibenarkan. Jadi kalau boleh elakkan. Jadi saya nasihatkan, kalau kepada luar tu, kalau keluarga ada nampak ni, kalau kita tegur boleh, tegur terus. Tapi cara berhikmah lah supaya tak gaduh. Kalau dia tak nak juga ni, keras juga dia, buatkan air penawar, iaitu minum air ruqyah, bagi minum. Campur kat nasi ke apa ke, supaya dia lembut hati dia. Ini cara-cara kita lah. Kadang-kadang isteri ni nak tegur, suami baran. Tak berani. Maka yang dia elokkan, ambillah beras ataupun air, minta ruqyahkan. Supaya nanti bila suami makan ni lembut. Supaya diberi hidayah. Itu di antaranya lah. Subhanallah. Akhirnya persoalan saya selama ni pun terjawab. Saya sebenarnya, kan kita selalu dengar putu-putu orang tua, selawat, sambil basuh beras tu supaya lembut hati anak, lembut hati suami. Sebenarnya amalan tu bagus dan tidak bertentangan syariat. Dan itulah yang sesuai kalau nak guna ayat ikhtiar. Sebab apa? Memang kita baca Quran, mungkin ustaz akan bagi baca ayat ni, baca ayat ni, baca ayat ni. Sebab daripada lembut hati tu baru terbuka hati dia nak pergi berubat ke, dia nak serah barang-barang azimat ke. Sebab orang yang ada benda-benda macam ni, betul ustaz kata, dia akan panas, dia akan baran, nak buat bincang pun tak boleh. Subhanallah. Okey, Ustaz, saya macam terfikir tapi macam segan nak tanya, tapi benda ni memang antara persoalan saya. Bila seseorang tu contoh, tak kiralah saka ke, pakai azimat ke, dia dah memuja jin kan, kebal ke apa ke. Lepas tu bila dia bersama dengan pasangan, adakah dia saja bersama pasangan ataupun jin tu sekali? Maka ini juga ada pendapat-pendapat, maka jin ni juga akan turut sekali. Dan apa kesan dia nanti akan menjadi penyakit kepada seorang isteri tu tadi. Dia ada juga dua. Pernah ada satu isteri ni, dia mengamalkan ilmu jin. Iaitu dia panggil ni jin, raja jin kayangan lah istilah dia. Istilah dia, dia suka merawat orang. Tapi cara dia tu, dia tak nak zikir, tak nak solat. Tapi nak guna main bisikan jin je. Jadi sehingga mana setiap 1 minggu, perjanjian dia kena bersama dengan jin tu. Dia dari segi mimpi dia bersama dengan jin tu, ni jin tu minta. Dan akhirnya bila dia nak berubah, waktu anak dia 12 tahun, maaf cakap, kemaluan anak dia umur 12 tahun, anak-anak datang ni mengadu kat mak dia, mak, kemaluan saya ni dicocok. Dari sana dia terkejut, lepas tu macam yang rasa menyesal lah. Dia jumpa banyak perawat. Dia jumpa perawat ni, perawat yang pakai jin, dia tahu. Dia baca je Al-Fatihah, tapi dia dengar bunyi lain. Ustaz, dia minta maaf. Ustaz dengan saya sama. Kenapa? Sebab Ustaz pun pakai kadam kan. Ustaz tu terkejut. Dia kata, jangan, ini tak boleh. Sebab saya pun pakai kadam. Akhirnya dipendekkan cerita tu, dia datanglah dekat sini. Lepas tu dia cek. Baru dia tahu tadi, kita ni tak pakai kadam jin ni. Maka inilah kita tak ada sempadan. Kalau orang yang berubat guna kadam, macam Ustaz guna kadam jin, datang pesakit ni dia kuat. Jin dia kuat. Maka perawat ni tadi dia tak dapat bantu. Tapi kalau kita berserahkan pada Allah, kita tawakal tadi, amalkan sunnah-sunnah tadi, maka ini tak ada sempadan untuk berubat. Mana jin kuat ke apa datang ni, insya-Allah boleh ikhtiar tadi. Itu kaedah-kaedah dia lah di antaranya. Ustaz, bila Ustaz sebut anak dia rasa kena cucuk bahagian kemaluan, bermaksud seolahnya dia baru sedar jin tu kacau anak dia. Kacau anak dia juga. Barulah dia datang menyesal. Betul. Subhanallah, ini kisah zaman sekarang Zaman sekarang. Ada macam pelik kan kisah zaman sekarang. Perjanjian dengan jin untuk menyerahkan diri, untuk bersetubuh, minta maaf, kita kena guna perkataan tu. Kita tak boleh ganti, nanti jadi tak faham. Betul. Jadi bila kita guna perkataan yang tepat untuk perbuatan yang tepat tu, barulah kita tak salah faham. Sampai tahap tu yang manusia sanggup buat untuk dapat satu kuasa yang luar biasa.
Bila orang datang mensembuh, mungkin di situ ada upah, ada duit, ada pengaruh, ada nama dan sebagainya. Okey, jadi Ustaz, mungkin Ustaz nak ceritakan mana yang banyak masyarakat kita buat ke apa banyak ni? Sekarang ni banyak dekat masyarakat, dekat luar sana, kalau boleh elakkan guna. Contoh, kebanyakan ni pakai cincin. Okey, bagus, cincin ni cincin. dia tak jadi masalah. Cincin ni sunnah. Bila kita pakai, niatkan sunnah, maka dapat pahala. Cuma bila zaman sekarang, bila pakai cincin, oh ini cincin ni bukan sembarangan ni. Ini ada kadam dia ni. Bila saya pakai ni, maka inilah yang jaga saya. Nampak tak? Jadi akidah kita ni automatic out dah tadi. Okey, banyak yang kita jumpa, oh Ustaz tak tahu ni, ini yang jaga saya ni. Dialah lindung saya, dialah lindung keluarga. Maka ini yang kita tarbiyah tadi. Ini buat kesilapan tadi. Pada dalam Al-Quran tadi, janganlah kamu minta bantuan jin ataupun pertolongan. Bertambah dosa, bertambah kesalahanlah bagi diri kamu. Tapi zaman sekarang ni, inilah tadi, bila dah zaman media, dekat luar sana, okey, boleh pakai. Kalau Ustaz cakap tak boleh pakai, jangan dengar. Ustaz tu belum sampai, orang kata apa, ilmu dia tak sampai, makam dia tak sampai. Maka budak-budak muda sekarang ni mudah terpengaruh. Betul lah. Kena pula yang ni, yang cakap ni pengaruh dia kuat. Maka pengikut dia jadi banyak. Maka jin-jin nanti lagi banyak nanti. Orang pakai cincin tadi, pakai apa tadi? Oh, ini bukan sembarangan ni. Ambil dekat laut, ada ambil dekat hutan. Dia jadikan macam tu. Okey, bila Ustaz sebut macam ni, memang saya teringat ada je orang yang report-reportkan saya, Ustazah tolonglah tegur, jual batu, jual apa, online je. Betul. Secara terbuka saja. Lepas tu yang bercakap pula, orang yang betul ada pengaruh, pengikut ramai. Lepas tu ada testimoni pula. Testimoni daripada yang dah beli, berkesan lah. Orang yang saya nak tu, datanglah, terimalah. Jual ubat pengasih, maksudnya macam buhul-buhul untuk pengasih pun berkesan. Sekarang ini betul lah dijual secara online, terbuka, benda-benda syirik ni. Tiba-tiba meremang Ustaz. Sebab pasal cincin ni saya percaya ramai yang terlibat. Okey, ni lagi satu, dekat internet, ada banyak dekat luar, saya tak sebutlah mana platform tu. Mereka ni ada menjual minyak, iaitu minyak pengasih, minyak ikhtiar jodoh. Maka bila kita beli ni tadi, automatik dia bagi kita satu mentera. Dan kita akan baca ni, siapa kita niatkan. Ini adalah perbuatan sihir tadi, tanpa kita sedari tadi. Bila amalkan ni tadi, ada satu budak muda, Ustazah. Bila umur dia 20-an, tinggi dari saya. Tapi dia suka kuat minyak pengasih ni. Dia kacau perempuan, dia kenakan. Jadi, bila kesan dia, automatik dia dah pakai lama. Bila dia dengar azan, dia jadi memaki. Maaf cakap, dia jadi tiba-tiba panas baran. Dia tak boleh tengok. Dia tengok je orang pakai jubah, dia maki. Dia kata, kenapa diri aku ni? Bila dia datang tadi, kita ruqyahkan, dia bertukar jadi monyet. Monyet adalah suara dia macam betul-betul monyet. Jadi kita tu, itu kesan dia memakai tadi minyak-minyak pengasih tadi. Ustaz, bagus sangat Ustaz sebut macam ni. Ustaz letak saya nak ni. Okey. Boleh. Tolong dengar betul-betul kepada ibu bapa yang memang nak cuba anak supaya jumpa jodoh guna pengasih. Anak-anak muda, memang saya tengok, memang ada report Ustazah tolong tegur ni dijual di media sosial, di TikTok. Ya, kalau cari, sampai sekarang pun dijual dan ramai yang guna. Memang dia akan bagi satu ni, mantra sekian-sekian. Mungkin ya, mula-mula kita rasa macam membantulah, orang ni mula respon lah, sama ni tak pernah balas WhatsApp lah, contoh kan. Tapi dengar tak Ustaz cerita, dia macam mana pun bila manusia ni kita gunakan kadang, maksudnya minta pertolongan jin, dia akan patah balik. Mula kita tak jadi diri, mula kita jadi marah, mula jadi macam itulah, lagi takutlah, semayang dah tinggal, azan pun tak boleh dengar, akhirnya merosakkan diri lebih dahsyat. Jadi jangan, tinggalkan semua. Dan kita harap sangat yang jual secara online tu, mesej ni sampai dan ada orang cut bahagian ubat pengasih, sebab paling banyak saya tengok jual ubat pengasih ni, minyak pengasih ni. Jadi biarlah video ni viral sampai, dan biarlah orang-orang yang menjual ni, dia akan stop, dia akan tutup, dan pihak-pihak yang berkenaan berwajib boleh sama ada buatlah tangkapan ke apa ke, sebab dia benar-benar merosakkan akidah. Subhanallah. Okey. Masya-Allah. Ustaz. Okey, baik. Saya tertarik akar ni. Okey. Masya-Allah.
Okay, ni banyak Ada yang pakai macam sup bonjot lah kita panggil. Dan akar ni tadi, kebanyakan kalau petua orang dulu ambil akar-akar ni dibolehkan. Contoh kalau dia rendam air panas, dia buat minum. Ini elok, boleh. Tapi kebanyakan yang tersilap zaman sekarang, dia pakai benda ni, inilah menjaga dia, keluarga dia. Ni bukan main-main ni Abang pegang je nanti ni, sihir pun tak boleh masuk. Ayat bunyi Kalau macam sedap. akar-akar ke apa semua kan, kita ni ada kesihatan dia. Macam tongkat ali apa yang kita ni kan, teh kita rendam air panas, ambil air dia, bagus untuk tubuh badan. Cuma zaman sekarang ni bertukar. Dia ambil tadi ni, baca-baca, okey, pegang ni, simpan. Pergi mana-mana nanti bawa je. Inilah konon dia yang menjaga, melindung dia. Maka lari daripada akidah. Okay, yang daripada bunjut ni yang kita nampak Apa ada dalam bunjuk tu? Bunjut ni kadang-kadang daripada perawat dia ambil. Contoh, dia berubat dengan seseorang ni, ada yang pakai dukun lah kita panggil kadam. Jadi nanti bila dia berubat, dia kata, simpan ni nanti 4 penjuru rumah. Inilah yang kata letak 4 penjuru bunjuk. Ya, biasa istilah dengar. 4 penjuru rumah. Okay, bila dah letak ni nanti, insya-Allah sihir, jin, malaikat tak boleh masuk. Nampak tak? Bahaya dia. Malaikat pun tak boleh masuk. Tapi dia ada renew dia. Ni banyak ada ambil perawat ni, ada kata ini setahun je boleh tahan. Setahun kena renew, bayar lagi. Maka sini banyak meleweng contohlah dalam setiap rumah kita ni ada tempat tinggalnya jin, iaitu di dalam toilet. Sebab bila kita masuk je tadi dalam toilet, Nabi kata doalah kamu mohon perlindungan daripada jin laki-laki dan juga jin perempuan. Itu rumah dia. Lepas kita dah pakai toilet ni, pastikan sentiasa tutup. Dan amalkan rumah kita ni, kalau maghrib, sebelum maghrib, tutuplah. Maka lindung rumah kita ni daripada segala kejahatan. Dan ada amalan tu, Nabi kata bagi salam dan juga selawat dan juga surah Al-Ikhlas. Ini amalkan. Jadi benda-benda yang tak baik dalam rumah kita ni, automatik keluar tadi. Jadi kita tak perlu dah ni yang perlindungan-perlindungan ni tadi ni. Banyak penyeleweng. Masya Allah, Ustaz pernah buka? Apa isi dalam dia? Ini macam apa? Garam kot ni, saya tak buka lagi. Jom kita buka. Boleh Ustaz kita buka boleh. Kita buka bila benda. Masya-Allah. Nampak ikatan ni tadi Itulah. Tadi orang begini, orang pun percaya. Boleh jaga. Lepas tu bila tak ada, dia rasa rumah dia orang nak masuk lah, itulah, inilah. Betul. Dia dah hilang dah keyakinan pada diri sendiri pun hilang. Betul. Apatah keyakinan pada Allah. Okey, ini secara live kita melihat sendiri apa sebenarnya yang dimasukkan dalam bunjuk ni. Tapi dijual tak tahulah harga berapa ni, mesti mahal. Ni saya ambil gunting kejap. Boleh Ustaz, Ustaz ambil gunting. Okey, buat Punyalah dia tak nak ikatan ni terbuka. Dia buat kuat sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Tengok. Garam, warna hitam. Kaedah-kaedah ni. Garam kasar dengan lada hitam. Cara-cara dia lah. Iyalah. Tahu tak? Bila orang was-was dibuka, dia kata tak ada apa pun. Garam dengan lada hitam je. Lagipun memang iblis ni tak suka garam dengan lada hitam. Dia panas. Ayat tu membuatkan orang rasa benda ni bukan syirik. Ikhtiar je. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Dia percaya tadi bila letak 4 tu, maka 4 ni lah yang menjaga dia tadi. Itu yang lari tadi. Lari. Ustaz, ini kan macam limau. Limau nipis. Okay. Limau ni juga kebanyakan tadi bila diorang ada kepercayaan. Okay, kalau pakai limau untuk mandi, untuk bagi segar badan, maka ni tak jadi masalah. Yang jadi masalah bila kita pegang limau ni, elak daripada terkena sihir tadi. Maka ini tadi bercanggah dengan syariat kita. Sedangkan Nabi dah ajar kita bacalah surah Al-Falaq dan An-Nas ni pelindung diri kita dah cukup dah. Tapi masyarakat ni tadi nak yang mudah. Tak naklah zikir ni apa semua, tapi pakai je lah. Pakai limau ke, pakai yang lain-lain ke, tu tadi banyak kes ni. Ustaz, pasal limau memang biasa. Kalau kita pergi merawat Ustaz, betul. Perawat akan pesan balik rumah nanti, mandi dengan air limau, potong contoh 7 biji. Betul. Lepas tu selawat niat untuk bersih, betul. untuk buang bisa. Itu boleh Ustaz? Itu dibolehkan. Daripada JAKIM sendiri, dibenarkan pakai garam, limau. Limau ada banyak lah, limau nipis, lemon, ni semua untuk kesihatan. Cara yang dibenarkan tadi, kalau kita potong, kita ruqyahkan apa semua, ini dibenarkan. Cuma yang tak dibenarkan tu, barang sama.
tapi perawat tu. Contoh perawat tu dia puja tadi. Ai mantra dia puja lah ni apa semua. Dia puja limau tu. Puja limau tu. Okey, mandi ni nanti. Lepas dah mandi nanti, ambil ni tadi, buang dekat tepi laut. Kalau tak buang tepi laut, benda ni tak jadi. Dia ada syarat dia. Jadi kita dibenarkan boleh buang ke mana-mana je, tak jadi masalah. Masya Allah, ini sangat bagus sebab saya sendiri secara pengalamannya memang selalu juga berubat, merawat. Ya, kadang-kadang kita hadapi masalah-masalah ujian seperti itu. Memang kebiasaannya perawat akan mandi 3 hari ke kan, sekali ke sekian. Memang dia suruh baca sendiri, limau beli sendiri. Tak ada, dia akan sekian-sekian. Jadi bila dengar penjelasan ni, janganlah risau, perbuatan itu dibenarkan syarak. Perasan tu tidak, ustaz kita, Ustaz, minta maaf sekali lagi, Ustaz Fathil. Fathil. Ustaz Fathil kita mesti sebut Jakin dulu sekarang sebab Ustaz memang ada ijazah perawat dan memang pusat rawatan ini adalah di bawah pemantauan ataupun di bawah kelolaan Jakin, dan tempat ini adalah tempat yang percuma di bawah subhanallah Tan Sri Rozali Tan Sri Rozali. Tan Sri Rozali bin Ismail. Tan Sri Rozali bin Ismail. Nanti boleh search ya tuan-puan, telah mewakafkan tempat ini dan mewakafkan juga masjid semua. Jadi termasuk Tan Sri Rozali juga yang membayar tanggungan kos operasi termasuk gaji-gaji apa semua. Ya Allah. Maksudnya dia bukan bagi sekali one off, dia bagi untuk jangka masa yang panjang. Ini bajet dana untuk meneruskan kerja-kerja seperti ini. Amal-amal soleh seperti ini bukan sedikit. Subhanallah. Okey Ustaz, mungkin ada apa-apa yang Ustaz nak terangkan di sini yang perlu masyarakat bagi perhatian. Okey, contoh di antaranya sekarang ni banyak yang guna beli kris, beli macam-macam Okey, kalau nak beli yang kosong. Sebagai perhiasan, maka ini dibenarkan untuk kegunaan kita. Tapi kalau untuk, maaf cakap, bila kita beli, ini sebagai pelindung diri, maka ini tak dibenarkan. Terus salah kan? Jadi automatik nanti yang jaga rumah dia nanti ni kris ni tadi. Jin dekat kris ni. Ni Azimat juga orang buat ni. Ya, Tangkal Azimat. ni. Ini Ustaz tak buka sebab Ini mantra. Tak tahu ni. Banyak dah ni. Pesakit kadang-kadang tak tengok. Ya, betul. Ustaz pun tak ada nak tengok. Betul. Kadang-kadang ada mantra lah ni. Dia banyak ni. Okey, bila sebut mantra, saya sebenarnya, saya akan tutup. Okey, sekejap. Dia sebenarnya, saya tutup sebab saya dah tengok tadi. Atasnya ada nama pemilik lah. Kalau tengok, semoga segala sekian-sekian diberkati oleh Allah. Lepas tu Allah Muhammad. Kalau tengok kan, sepintas lalu, buku ni macam bagus lah. Ada doa minta dengan Allah dan sebagainya. Tapi bila kita buka dalam ni, adalah mantra-mantra memuja-muja iblis, jin. Hai jin hitam, macam tu. Lepas tu mula dengan bismillah. Kalau tengok memang dimulakan dengan sekian-sekian. Bila saya belek memang tulis bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Tapi lepas tu puja macam-macam bentuk jin. Jadi kadang-kadang ilmu mantra ni diperturunkan Ustaz. Betul, buku-buku ni diperturunkan. Alhamdulillah ada yang sedar tu. Keluarga tak nak, jumpa pusat rawatan. Batu ni pun sama Ustaz dijadikan sebagai pelindung. Semua pelindung. Semua jadi pelindung. Ni yang jadi bahaya lah. Duit shilling. Ustaz, betul ke orang kata kalau jumpa duit shilling depan kedai tu orang sedang buat sihir? Okey, ada kebanyakannya kadang-kadang ada yang berlaku sihir. Cuma dekat macam ni kita akan siasat dulu kepada owner. Okey, kita akan tanya owner. Okey, owner kebanyakan dia akan mengadu bisnes dia merosot. Kedua, kadang-kadang dia sakit dan kerap bergaduh dengan orang rumah, pasangan. Lepas tu ada mimpi pelik-pelik. Sejak bila ni kena macam ni? Sejak saya nampak duit siling ni bertaburan dekat kedai saya Ustaz. Ini juga banyak yang berlaku. Ada kes-kes melibatkan sihir. Tapi tak semua. Kena cek dulu. Dia jangan kita nampak je tu, ini sihir ni. Tak boleh. Kena cek dulu pada owner. Kita kena cek, okey ni pastikan. Ada yang tak ada apa-apa. Mungkin orang jalan tercicir ke. Tapi dia dua kemungkinan. Sama ada kena gangguan sihir ataupun tak. Jadi memang betul lah. Kalau jumpa shilling-shilling tu, memang ada kemungkinan tu. Tapi kena cek dulu. Betul. Kenapa dia orang guna shilling ya Ustaz? Okey, kebanyakan zaman sekarang saya pernah ada satu kes seorang mualaf lah dia seorang India. Dia ni amal buat sihir.
Okey. Dia dukun lah. Ada dukun, dia belajar dengan adalah sekian-sekian. Bila dia belajar ni, cara dia buat sihir sekarang ni, dulu main tanam. Bila dah main tanam, orang akan nampak. Maka dia akan puja burung. Puja burung, hantar barang. Ataupun ada juga yang orang kata hati kental, dia datang je, dia tabur je. Tempat kawasan yang dia mark, yang siapa dia nak buat sihir tu tadi. Tapi sekarang ni banyak yang viral, kadang-kadang kamera boleh nampak, ni yang buat yang sekian-sekian. Dia banyak yang macam tu. Jadi duit-duit siling ni tadi kena cek balik. Dia tak semestinya ada yang sihir, ada juga yang tak. Antara dua. Okey, Alhamdulillah. Ustaz, tali pinggang ni daripada tadi kita tengok sangat betul. menarik. Insya-Allah. Oh, ini berapa keturunan ni? Okay, ni ramai ada yang di luar sana, kadang-kadang ada yang tak tahu ni. Kadang-kadang dia nampak orang pakai tali pinggang biasa aja. Nampak tak? Tapi di dalam ni ada azimat dan tangkal dia. Dan dia ada zip dia ni, Ustazah. Oh, nampak? gitu. Dia ada zip ada lagi. Zip. Jadi kalau dia pakai ni tadi, kononnya orang akan tunduk hormat dengan dia. Betul. Jadi jin-jin ni orang kata bila dia suara je, orang akan macam tu lah. Tapi ini tadi kita dah buang lah dia punya ni zimatnya. Ini tuan-tuannya serah diri lah ni. Serah diri lah. Ustaz. Ini pun dipakai ni. Betul, semua pakai. Masya Allah. Okey Ustaz, jom kita beralih sebelah sana. boleh. Sebelum beralih, zoom dulu. Sebab saya pun sebenarnya pengalaman hidup saya ni kali pertama. Ini pun samalah. Konon Hello Kitty kan? Ini ada cerita Ustazah. Ada juga tempat yang datang tempat kita ni ada yang ikut ajaran sesat. Di mana diorang ni puja kepada guru sahaja. Itu kena hati-hati. Sampai waktu tu bila dah guru tu meninggal, baru diorang akan dapat lari. Yang join ni, maaf cakap, bukan yang tak terpelajar, semua yang terpelajar. Kerja apa semua ni, tapi diorang terpengaruh. Kononnya akhir zaman ni, kita duit ni kena tukar dah. Kita kena standby, Imam Mahdi nak keluar. Ni banyak. Kalau kita pernah ada grup, ada satu lah, kita pernah dengan Masita tu, dia ada lagi grup pecahan 22 grup. Yang datang tempat sini, tempat kita tarbiah dorang. Dorang ni susah juga nak cam dorang ni. Tapi banyak grup dorang ni. Dorang ni tak ada puja Nabi Muhammad, tak ada. Semua Allah je. Jadi dan dorang satu puja guru dorang. Apa guru kata? Guru kata, "Okey, hari ni keluarkan duit." Semua keluarkan duit. Allah. Itu yang lain-lain tu kita tak masuk lagi. Kalau dia nak ni, suruh serah diri. Serah diri banyak. Jadi bila guru tu meninggal, hilang macam sihir dorang tu. Bila dia datang tu, diorang akan luahkanlah. Diorang punya cerita, diorang bagi tahu juga grup-grup ni, kami ni ramai. Daripada Telegram, itu pun banyak juga. Lepas tu cerita Hello Kitty tu, Ustaz? Ni tadi banyak, kebanyakan guru tu bagi. Contoh, okey, kamu pegang ni, ini adalah akhir zaman. Punya gelang. Ataupun cincin, ada juga cincin. Okey. Ini akan menjaga kamu. Kononnya ada satu tempat di kawasan Perak. Di sana ada satu kawasan tu. Di sanalah tempat nanti bila akhir zaman ni berkumpul kita semua di dekat situ. Maka inilah cincin diorang kata akhir zaman. Diorang pun percaya. Jadi bila diorang pakai ni tadi, terpukaulah tadi diorang dengan guru tadi. Maka guru tu kata, okey, keluarkan duit, sediakan, kita kena semua keluarkan dah. Sebab terpengaruh. Tapi bila dah guru tu tak ada, hilang sihir tu, ni yang datang tadi ceritakan masalah-masalah diorang. Okey Ustaz. Alhamdulillah. Kita tak mampu nak bongkarkan semua. Jom kita pergi section yang terakhir lah. Sebenarnya tak. Kedua, lepas tu ada yang ketiga. Okey. InsyaAllah. Okey, subhanallah. Tadi macam barang kecil, sekarang barang besar pula Ustaz. Boleh Ustaz terangkan apa ni Ustaz? Okey, ini mungkin kita pernah dengar ilmu mak endam. Apa mak endam Yang ilmu bidan. Okey, contoh bila dia dah beramal, mereka ni akan bila hari raya. Maka bila hari raya nanti, okey, kena pakai kain ni dan perasapkan. Inilah istilah-istilah dia ni, akan perasap ni macam memuja lah. Lepas tu nanti bila dia meninggal nanti, anak kena buat. Inilah ilmu, kena panggil ilmu leluhur ni, saka keturunan dari turun-temurun. Macam ni yang kita lihat ni tadi, ni kain ni dah 100 tahun ni. Masya Tapi dia tengok, dia punya kain dia, susah nak jumpa lah. Corak macam ni. Tengok, depan belakang dia, Betul. macam dan tak nampak lusuh. Walaupun dah 100 tahun. Betul. Ini macam diturunkan oleh nenek moyang. Ni dia bagi saya ni, waktu tu dia lipat dengan kertas lapisan minyak untuk nak tahan kain tu. Memang dijaga. Dijaga.
Jadi dia kata bila ni nanti raya, saya kena pakai, kena perasapkan. Tapi Alhamdulillah dah dapat hidayah ni, ni dia tak nak dah amalkan benda-benda macam tu. Bila dia buat tu apa yang dia dapat? Dia macam kononnya kepercayaan tu ada benda menjaga. Melindung keluarga daripada terkena musibah. Ni kefahaman-kefahaman tu. Jadi dia ambil yang tadi, disimpankan kain tu. Tapi akhir ni Alhamdulillah ni juga banyak yang kebaikan, ada YouTube, TikTok ni semua ni, ustazah, ustaz menceramah, okey jangan berkadam. Maka orang-orang ni start sedar. Betul. Jadi ini kebaikan dia. Banyak orang datang, saya tak nak ustaz. Pakai ni. Saya dengar ceramah ustaz ni, ustazah ni haram dong kata. Betul. Dia jadi macam tu. Alhamdulillah. Ni baju ni. Ni baju ni di antaranya orang dulu-dulu lah. Biasa yang macam kebal. Bila pakai ni dia macam kononnya kepercayaan dia tu ada yang menjaga. Orang tembak pun tak lut lah. Tikam pun tak lut. Ya Allah, maksudnya kadang-kadang orang pakai ni dalam baju lah. Dalam baju. Jadi lepas tu sebab dia pakai baju lain jadi tak orang nampak. Dan mungkin kalau sekarang orang jual kot ni. Ni sekarang susah juga sebab sekarang dah keluar Jakim dengan Jaiz ni. Keluar je wafaknya boleh kena tangkap. Kalau kita tengok kita zoom Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau orang yang tak ada ilmu, ini okey ni ada bismillah ni, ada nama betul. Allah apa. Ini ayat Quran dia kata. Kalau kita tengok Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ayat kursi. Jadi tak salah ni kita gunakan ayat Quran. Betul. Tapi bila kita rasa baju ni yang melindungi, yang akan jaga segala-galanya, dah jadi syirik. Jadi syirik. Jadi kepada siapa yang tengok, mungkin ada dekat rumah mak ayah lama-lama ke kat kampung ada ni, Ustaz boleh ke kita bakar je? Okey, kalau nak bakar boleh. Cuma kena baca sekurang-kurangnya surah Al-Falaq dan An-Nas. Cuma kalau contohlah ini keturunan punya, kita jumpalah yang arif, ustazah ke ataupun imam ke, imam saya ni dulu ada keturunan pakai sekian-sekian ni, cuma saya dah tak nak dah imam, macam mana ya nak buang barang ni. Jadi kita jumpalah yang arif. Jadi supaya benda-benda ni kadang-kadang ada yang jenis berdendam, bila kita ambil kita main buang campak macam tu, dia akan marah. Dulu maaf cakap kau ambil saya, time jaga engkau, okey, lepas kau dah tak nak kau buang campak macam tu je. Dia macam manusia juga. Maka dia akan marah. Macam tu. Okey, jadi ini poin penting. Kita jangan, mungkin ada yang menonton dah mula sedar. Adalah kat kampung, adalah kat rumah, kita buatlah ni. Lepas tu malu nak pergi jumpa ustaz ke nak pergi ni. Tak apa, kita buang je kat sungai. Kita buang je kat laut. Kita bakar je. Jadi pesan ustaz, sebelum buat hal-hal demikian, bimbang mudarat pada diri kita. Benda tu akan jadi sakit ke apa kita tak tahu. Sebab kita kena jumpa yang pakar lah. Maksud kita tak mahir, macam mana kita nak buang, nak lepaskan tu. Betul, insya-Allah. Okey Ustaz, sana. Ini banyak lagi ni kain-kain kat sini tengok ni. Ni kain-kain ni. Oh, semua tu lah yang pakai-pakai dulu yang jenis pakai-pakai jaga mandi apa semua. Aduh, masya-Allah. Nauzubillah. Okey. Ini tertarik juga ni meh. Banyak Saya ni kan, saya takut orang tengok saya pegang. Ustazah jangan pegang, nanti saya sakit. Sebenarnya tak ada apa dah Ustaz tak ada apa-apa dah. Tak ada apa. Simbolik saja. Simbolik sahaja. Jangan pula sampaikan macam-macam lah orang punya takut. Sebab ini semua makhluk kan. Semua ni tak ada, kita yakin pada Allah. Okey, jadi Ustaz, besar paku ni untuk apa ni Ustaz? Okey, ini ada kadang-kadang, maaf cakap setiap benda-benda yang batil ni pasti akan lenyap. Jadi ramai kadang-kadang ada setengah ni dia jumpa perawat, kita panggil perawat ni lari acuan lah daripada syariat kita. Maka dorang kita panggil ni dukun lah. Bila dia ambil paku-paku ni, bila dia berubat, contohnya nanti pacakkan ni, tanamkan keliling rumah. InsyaAllah bila dah tanam ni nanti, jin tak boleh masuk, malaikat tak boleh masuk. Jadi ini kaedah-kaedah ni lari dah. Kononnya rumah dia ni terlindung, terselamat. Tapi akidah kita ni dah out. Dan dia, bila dia pakai ni, bila jiran-jiran dia datang, keluarga dia datang, dia hairan. Bila jiran tu bagi tahu, kenapa rumah kau malap dia kata, saya dah buat pagar ni, saya dah buat ni, kenapa pula malap? Di sana dia dah muskil. Kalau macam tu, saya cari perawat Islam. Nampak tak? Ni juga ustaz juga yang buat ni tadi ni, tapi kenapa lain-lain ni? Maka dia cari tadi
Maka dia jumpa saya tu, kita ikhtiarlah bagi dia nasihat, kefahaman dengan dia. Jadi alhamdulillah dia dah simen dah Ustazah. Oh, Tahap siap ni. bawah simen Lepas tu ni cabut nampak balik. ni lama-lama. Alhamdulillah. Allahu akbar. Sedar tu dia cabut balik. Ini contoh minyak wangi, minyak pengasih tu. Dia pengasih tadi minyak. Okey, minyak ni dia tak salah ya asal dia. Cuma bila tadi ada tujuan mentera, bila pakai ni nanti calit dengan seseorang tu yang kamu suka, maka nanti akan jadi mudarat. Betul lah ada minyak pengasih ni. Betul. Okey, yang ni Kak Ustaz, saya kan kita macam biasa tengok tau benda Betul. gini. Kadang orang gantung kat kedai kalau Betul. kalau perasan lah. Saya punya macam nak tahu itu tak elok, itu tak itu sebenarnya salah. Saya nampak kalau ada nombor-nombor. Betul ke gitu Ustaz? Okey, dia ada sekarang ni bertentangan ya. Di dalam kalau macam kita ni memang tak dibenarkan dah. Di Jais Selangor memang kalau guna wafak ni tak dibenarkan. Semua ada pendapat-pendapat ulama lain, diorang ada kupasan-kupasan diorang. Bila ada huruf ba ni, ada ni alif ni, ada kefahaman diorang. Cuma bila diorang tak belajar ni tadi, maka kefahaman diorang ni tadi akan menyeleweng. Terpesong. Dia terpesong. Inilah ayat ni, kita panggil wafak ni, akan menjaga merawat kita dan melindung rumah kita daripada segala kejahatan. Ni yang orang banyak yang keliru tadi. Maka ini tadi bila kita rujuk tak dibenarkan dah wafak. Tu kadang-kadang ada contohlah ini istilahnya la ilaha wafak. illallah, ni panggil wafak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada ayat kursi, tapi nanti ada lambang nombor. Ni kebanyakan banyak yang pakai ni. Sebenarnya nombor ni nombor apa? Okey, nombor-nombor ni kefahaman diorang ni ambillah daripada ayat Al-Quran tu. Contohlah ni ayat ni dia kumpulkan. Lepas tu dia kumpul ayat-ayat tu. Inilah yang menjaga tadi. Nombor ayat. Jadi sebenarnya kalau kamu perasan, kamu akan nampak benda ni banyak digantung di kedai makan. Betul. Ya, betul. Okey, subhanallah. Ini ular-ular ni mantera semua ni Ustaz. Mari kita tengok sikit. Tengok ular-ular ni. Masya-Allah. Ini mantera apa Ustaz ni sampai ular? Ini di antaranya sebagai diorang ni amalkan ni sebagai penjaga. Ada yang pakai dekat kedai, ada yang pakai dekat rumah. Bila pakai ni tadi, diorang anggap tadi ni okey, inilah yang melindung kita punya kawasan. Tahu-tahu rupanya ada jin yang jaga tadi. Ini tadi simbolik je tadi ni. Tapi penerimaan dia dengan dukun tadi. Macam ilmu ni dia datang keluarga dia tak nak pakai dah. Ini memang akan famous. Orang panggil ilmu primbon. Iaitu Jawa yang tertua. Dan ada juga wayang dekat Netflix primbon, wayang-wayang semua. Ni ada. Saya sebenarnya macam familiar dengan perkataan primbon tu. Betul. Jadi dia sebenarnya ada ilmu khurafat. Ada ilmu khurafat. Okey. Kalau kita tengok saya baca sikit pun saya dah meremang. Kita boleh baca je kan Ustaz? Boleh baca. Bukan dengan niat. Betul. Mula-mula kita lelaki harus berpuasa 1 hari. Tidak makan dan minum. Kemudian dalam tempoh 40 hari lamanya tidak boleh melakukan persetubuhan. Setiap pagi antara pukul 3 hingga 4 setelah terlebih dahulu membersihkan badan, usahakan latihan mengatur perjalanan nafas, iaitu dengan cara satu jari tangan kanan menutup lubang hidung sebelah. Sebab hari tu kan ada juga bahan pasal ilmu pernafasan. Ada yang kata bercampur khurafat apa semua sebab dia macam ada kan hipnosis. Jadi ini dia macam buat amalan yang mana nanti dia dah buat selama 40 hari, sebab 40 hari kan. Dia ada pujaan, ayat pujaan, mentera. Ada ayat mentera. Ini kena tutup lah nanti. Kena tutup. Jadi orang tiru. Ya. Jadi daripada situ dia nak tundukkan mana-mana perempuan. Benar. Nanti akan jin datang dengan dia. Dan buat kerja untuk dia. Ini dipanggil ilmu sihir lah. Tengok ni, apabila lingkaran itu sudah jelas kelihatan, maka ciptakanlah wujud dari perempuan itu hingga nampak terang kelihatan. Ayat-ayat, jangan baca. Jadi ini adalah video ni tujuan untuk kita bagi tahu jangan buat haram, khurafat. Walaupun apa yang dihajati mungkin apa yang nak tu dapat, tapi mudarat yang datang supaya itu lebih besar. Sebab ada orang fikir pendek macam ni. Tak apalah, sebab nak sangat perempuan ni atau lelaki ni, kita guna ayat pengasih. Lepas tu kita bertaubat. Lepas tu kita buat cara elok lah dengan pasangan tu. Yang penting dia setuju je nak kahwin dengan aku. Tapi sebenarnya tak akan bahagia Ustaz. Betul, mudarat. Akan berlaku histeria, akan berlaku nanti panas, bergaduh. Tak berhenti, tak akan bahagia lah maksudnya. Okey. Saya selalu juga ditanya contoh ayat ni kalau saya baca. Kamai lagi atas, bismillahirrahmanirrahim. Pucuk keliti, batang keliti, mari ku patah, dahan selasih terbuka. Okey.
pernah ada orang tunjuk mantra-mantra ni. Dia kata, Ustazah, ni mantra ni daripada ayah dia. Tak ada maksud pun dia kata. Kan kadang mantra ni Ustaz dia macam kita apa ni? Itulah tak ada maksud apa. Maksudnya tak ada makna lah. Kita pun tak faham apa-apa. Dia kata, tapi saya amalkan je sebab bila amalkan tu saya macam tak mudah sedih, saya macam kuat, semangat. Lepas tu kalau apa-apa pun saya tak risau. Jadi mesej saya ialah, kalau yang ada maksud kita risau, kita nampak ya kenapa sebut macam ni kan. Yang tak ada maksud pun kena risau. Betul. Betul Ustaz? Betul. Sebab dia automatik dia ada jadi kadam ayat dia tu. Ayat tu ada maksud tersirat ada sebenarnya. maksud tersirat. Contoh dia mandi. Dipanggil ni famous ilmu persilatan, ilmu penimbul. Iaitu jadi apa? Besi lah. Jadi dia contoh dia mandi ya Allah, jadikan uratku seperti dawai, tulangku menjadi besi. Ku seru kekuasaan, ni tadi. Tapi dengan berkat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nampak tak? Yang tu saya pernah dengar. Mantra tu saya pernah dengar. Bahkan ada orang ajar. Kalau nak adik kuat apa semua ni, baca mantra tu masa mandi. Betul. Maka ni tadi, dia tak sedar. Dia ingat dia kuat tadi dengan zikir tu. Tapi menyeleweng. Jin lah yang masuk di badan dia. Maka nanti dia tak boleh nanti duduk dengan orang yang ada majlis ilmu, baca yasin ke apa, dia tak boleh. Dia panas. Nanti dia boleh jadi kerasukan. Tu kesan-kesan dia. Bahayalah. Masya Allah. Okey, kita akan pergi ke sana. Okey, baik. Subhanallah, kepada yang menonton, sebenarnya ini sebahagian sedikit saja yang Ustaz dah lupuskan, lagi banyak. Ini dikumpulkan sebagai untuk bukti pada masyarakat. Sebab kita biasa dengar tangkal lah, tapi tak pernah tengok. Macam jarum tu saya first time tak tengok. Jarum susu kan semua tu. Jadi semua ini adalah bukti bahawa memang masyarakat kita banyak mengamalkan perkara-perkara wafat seperti ini. Jadi insya-Allah Ustaz, ini bahagian keris. Sebab apa? Ini mungkin sensitif sikit. Sebab saya jumpa ramai orang simpan keris. Tak ada apa, keris turun-temurun, ini keris pusaka, ini keris untuk sekian-sekian dan sebagainya. Tanpa sedar dia tak tahu ada apa pada keris tersebut. Jadi benda ni dia akan sensitif sebab sebenarnya ramai sangat pengumpul keris. Betul. Dalam pasaran kita, saya pernah jumpa hamba Allah ni cerita, dia punya guru dia ada lebih 400 keris. Dan satu-satu harga keris bukannya murah. Ini guru yang menyeleweng. Sebab akhirnya dia datang, dia dah sedar sebab apa yang guru ni suruh, bagi duit 200,000 bagi. Sampai dia bankrupt lah. Bagi kereta bagi. Maksudnya apa saja. Tapi bila guru ni kata saya nak beli keris berharga 40,000. Dia sanggup gadai apa, jual tanah apa untuk guru beli keris. Ini cerita sekarang lah, cerita terkini lah. Tahun ni ke tahun lepas lah. Sebab mereka ni dah mula sedar. Dan dia mula sedar memang guru ni penyimpan keris, dah harga keris sampai ratus ribu. Jadi memang ramai sebenarnya yang terlibat dengan bab-bab keris. Okey, silakan Ustaz. Keris, pedang semua ada. Okey, ini sedikit perkongsian. Ada seorang pesakit, dia datang dan dia dah berumur dan telah meninggal dunia. Mudah-mudahan diampunkan segala dosanya, dimasukkan ke dalam syurga insya-Allah. Dan dia sedar bila dia beli ni di suatu tempat, maka beli ni bukan kosong. Kain ni bila beli pun bukan kosong. Semua adanya maksud tersirat. Contoh dia nak beli ni, okey, ni kain ni bukan sembarangan ni. Ini dapat daripada istilah dia kain bunian. Bila diorang bertapa, dapatlah kain ni kononnya. Jadi dia pun percaya, dia pun beli. Dan keris-keris, pisau apa semua ni kononnya penjaga. Setiap ada satu pedang ni, ada hulu balang dia istilah kita. Iaitu kadam jin dia. Maka bila dia dah berumur dan ada cucu dia kena gangguan waktu tu, maka dia panik. Zaman dulu dia kata, Ustaz, bolehlah kami pakai ni. Tapi dah zaman sekarang ni, saya tak nak benda ni kacau cucu saya, dia kata. Maka dia datang, dia lepaskan ilmu. Dia ceritalah, ini daripada mana dia beli, dekat Indonesia. Dekat Indonesia, kita faham dekat sana. Sana tu kebanyakan banyak yang pakai. Tengok alim ni. Tapi banyak yang jaga ni, ni jaga kalau pegang ni keris ni, bukan sembarangan, dia kata. Inilah yang menjaga kita, lindung kita daripada sihir. Asal dia kalau kita nak beli keris, pedang, pisau, maka tak menjadi masalah.
Sebagai kita seni ke atau kita nak pakai potong sesuatu ke, maka dibenarkan. Tak menjadi masalah. Kalau saya ada terbaca dengan Abu Ya Said Muhammad almarhum, dia kata boleh kita simpan pedang tapi kita niatkan kita jadi tentera Imam Mahdi nanti akhir zaman, maka dapat pahala kita, dia kata. Sebab kita ada niat tadi, tujuan yang baik. Jadi saya simpan ni, nanti kalaulah akhir zaman nanti, maka saya nak termasuk tadi jadi tentera Imam Mahdi, contoh dia. Maka ini dibenarkan tadi. Ataupun buat sebagai perhiasan, maka tak jadi masalah. Cuma yang bila dia ambil ni, dia baca tadi itulah, dia tangaskan dengan asap. Macam perasap ni, dia tak menjadi masalah. Perasap ni, dia keringkan minyak keris tu. Dia merawat. Tapi bila dicampur adukkan, perasap dia ni, dia asap dengan mantra sekali. Maka adalah jin. Ini yang menyeleweng ni. Ini yang tak boleh tadi. Kadang-kadang orang keliru, banyak ustaz keris ni apa semua, ustaz tak ni. Itu yang tadi kefahaman tu paling penting. Ya. InsyaAllah. Yang ustaz pegang tu memang menarik, Ustaz. Okey, saya pegang. Sila. Okey. Kalau kita tengok, sebenarnya keris memang mahal kan, Ustaz? Ni kan. Doang. Okey, tengok. Betul. Oi, ini apa? Singa Dia ada dah dia punya ni maksud. Maksud Macam tu singa. beruang ke apa ke. Okey, beruang ke. Lepas tu, cuba tengok ni. Ada tulisan. Cuba tengok. Ayat-ayat. Nampak tak? Ayat. Kita ada nampak macam nama Allah sekian. Jadi kita rasa macam, okey ni kan nama Allah apa semua kan. Okey. Sekarang kalau kita fikir macam mana nak masuk? Ini dia punya ni kan? Sarung. Betul. Macam mana nak masuk? Boleh masuk tak? Mesti saya buat magic sebab saya dah tengok. Bukan saya dah cuba tapi saya rasa macam tu cara masuk. Okey, kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Biasa kan masuk ni mesti melalui hulu kan, tapi ni masuk melalui tepi. Tapi saya tak berani dah nak tolak. Okey, maksudnya dia masuk gitu. Itu. Sekejap. Dah habis masuk lama dulu. Dulu lama. Okey. Macam tu lah lebih kurang. Betul, lebih kurang. Uish. Bukan senang nak buat. Ni tak tahu berapa ribu beli ni. Macam Majapahitnya style lah. Gitu. Balang. Subhanallah. Okey, Ustaz. Boleh tak kita beralih Baik. ke bilik rawatan? Ini ada 1-2 soalan je penutup. Okey, baik. Subhanallah, kalau tengok pusat rawatan ni sangatlah proper ya. Tersusun, sistematik, ada tempat ruang menunggu, ada pendaftaran. Ni Ustaz kita ni, penolong kepada perawat utama. Tapi adik-beradik ke? Adik-beradik. Patutlah sama. Jadi ini adik bongsu ke? Adik bongsu lelaki. Ada adik perempuan ni seorang. Okey, ini adik bongsu. Betul. So siapa nama tadi? Adam F. Adam F tu abang ke adik? Abang. Abang. Abang sulung lah. Dia sulung. Dia sulung. Lepas tu ada abang yang kakak lagi tapi meninggal waktu kecil. Masya Allah. Baru saya lah. Memang muka tu memang adik iras, mata semua memang adik iras. Memang adik-beradik. Jadi subhanallah, mu'alaf belajar Quran dekat sini. Bila masuk ada pendaftaran. Jadi tempat ni memang langsung, tak ragu-ragu kalau datang. Tak ada kita nak tanya tempat ni betul tak ni, menyeleweng ke tak, sebab ini bawah pemantauan Jabatan Agama ataupun JAKIM. Okey, dalam ni tadi saya tengok ada katil hospital lagi kan. Boleh laras. Lepas tu ada ruang sekian. Rupanya ustaz bercerita ini ada ruang kalau ada kes sampai kerasukan, histeria ataupun pengsan ke apa akan dirawat, bagi tempat rawat sini. Lepas tu ini tempat untuk keluarga duduk. Subhanallah. Okey, kita nak tanya 2 soalan sahaja insya-Allah. Ustaz dah banyak dah. Okey, silakan Ustaz. Baik, Ustaz, soalan ni biasa ditimbulkan. Orang kata kalau kita merawat orang, macam Ustaz lah merawat, akhirnya diri sendiri akan sakit. Ataupun benda barang-barang tu yang kita nak lupuskan ataupun dia akan kacau. Itu berlaku tak pada Ustaz? Okey, apa yang penting tadi bila kita membuat rawatan kepada seseorang ni, maka perlu tadi ada kefahaman tadi tu. Jadi bila kita contoh kita rawat orang, dalam keadaan kita merawat seseorang ni, pastilah kita ni dalam keadaan bersedia. Maksudnya kita jaga solat, kita jaga amalan-amalan zikir yang diajarkan oleh para ulama untuk menjaga diri kita. Maka bila kita rawat seseorang tu, insya-Allah gangguan-gangguan syaitan ni dia tak akan terkena kita. Kebanyakan kenapa orang kata, saya ni bila rawat pesakit ni,
saya tak boleh, saya kena ganggu, saya muntah darah. Ini kadang-kadang berlaku disebabkan tadi, satu, maaf cakap, semua dengan izin Allah. Tapi kadang-kadang perawat ni dia tak jaga amalan. Kedua tadi, maaf cakap, dia tak amalkan zikir-zikir tadi. Just nak tolong orang baca Al-Fatihah, baca ni, dia tiup, nanti benda ni nanti boleh mudarat pada dia. Sebab kenapa? Dia tak jaga amalan. Kena pula yang dia rawat ni gangguan sihir. Maka gangguan sihir ni pasti ada bomo dia, ada dukun dia. Maka pasti dia akan memuja nak lawan siapa yang membantu tadi rawat seseorang tadi. Itu kaedah-kaedah dia. Masya Allah. Sebenarnya bila saya tanya soalan ni Ustaz, masyarakat kita bila perawat tu kata, oh ini kes berat ni, saya pun akan sakit teruk ni. Soalannya bayaran lagi tinggi. Betul. Begitu. Jadi bila dia ceritakan begitu, kita pun nasihat, kalau macam tu berhati-hatilah. Sebab kalau perawat yang ikhlas, perawat ikut kaedah yang benar, sebab tak ada yang lebih kuat melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi jin dan syaitan ini dia sangat takut dengan orang yang ikhlas. Sebab itu tak semua orang boleh dapat jadi perawat, sebab ujian hati pun sangat kuat. Kan, apabila boleh buat sesuatu yang di luar kebiasaan manusia sebuat. Okey, Ustaz, soalan ni saya sendiri pun nak tahu, sebab saya sendiri pun ada pengalaman berhadapan dengan perawat-perawat macam ni. Bila kita jumpa perawat, dia macam istilah scan, Ustaz, scan. Dia dah boleh cakap dah, okey, kat rumah betul tak ada pokok besar, tepi pokok besar tu ada sekian-sekian. Tadi ni dia macam boleh cakap benda yang alam ghaib. Okey. Ada orang kata itu kasyaf. Kan? Ada orang kata itu kelebihan yang Allah bagi, itu karomah lah apalah. Jadi bagi maksudnya bagi JAKIM ke apa, sebenarnya ada ke wujud perawat yang ada kelebihan macam tu? Okey. Saya sedikit perkongsian, kalau dari segi Jabatan Agama Islam Selangor, maka itu terlari daripada ruqyah. Dia akan terkeluar daripada rawatan Islam. Melainkan kita tadi, kita panggil ilmu firasat. Contohlah datang ni apa kan, kita nak rawat saya sakit ni, dia firasat, kerap tak gaduh dengan suami? Maka dia kata, tu gaduh juga tu, kalau kecil jadi besar, boleh sampai bercerai-berai. Ni dia boleh masukkan tadi, ada melibatkan gangguan. Jadi melihatkan tadi, orang yang boleh melihat sesuatu perkara gaib ni, ada yang nampak sekian-sekian. Memang ada dia punya perbahasan. Dia bahasan dia panjang seperti mana dia orang ambil daripada Sayyidina Umar bila berkhutbah, tiba-tiba dinampakkan ada musuh yang datang. Tiba-tiba berhenti. Musuh ada di belakang. Maka terkejut orang dengar ceramah, dengar khutbah tu, mana kenapa pula lari tajuk kan? Ini dibagikan kasyaf tu kepada seseorang ni tadi. Tapi zaman sekarang wallahu alam ni beratlah. Sebab kadang-kadang ada setengah boleh, tapi kena ikut acuan para ulama wali. Tengok dia ni jaga solat warak dia, kemungkinan boleh. Tapi kalau dari segi maaf cakap, dia ni kita tengok betul ke tak betul ni, pergi masjid pun tak, kena jaga-jaga. Itu bukan kasyaf tadi, itu main teka-teka. Ataupun dia ambil bisikan daripada khadam jin dia. Maka ni tak dibenarkan. Walau nampak dia macam betul, rumah kamu ni biasa dipanggilkan ilmu ni ilmu macam ilmu metafizik falak. Contoh, dia boleh teka. Dia ambil nombor kita, tarikh lahir kita kan. Okey, kamu ni seorang sekian-sekian, kamu ni minat belajar. Kebetulan kita pula minat belajar. Memang ada ilmu-ilmu tu. Tapi bukanlah anggapan itu scan macam contoh datang pesakit kita tengok ni, ni ada sekian ni. Ni kalau boleh elakkan. Sebab nanti banyak penipuan, asal dia nanti, ni sekian ni. Ni kalau nak buang benda ni, saya tengok ada 3 ekor. Jadi 1 ekor kena buang sekian-sekian. Kita pun tak apa Ustaz, saya gaji ni saya buang 1 ekor dulu. Gaji depan nanti saya buat 1 ekor lagi. Jadi di sini banyak perbahasan dari tentang kalau seseorang tu dia boleh melihat sesuatu perkara gaib ni, kalau boleh dielakkan lah. Sebab dia akan menjadi fitnah tadi. Memang diorang ambil dalil tadi daripada Sayyidina Umar tu. Jadi tengah macam ceramah, dibagi nampakkan. Diizinkan Allah seketika itu saja. Ada musuh datang nak menyerang. Dan dia maklumkan kepada tentera, lihat ada musuh di belakang kamu. Time khutbah tu. Dia bukan berada di dalam perang. Dia ambil daripada situ. Maka dalam rawatan Islam pula, dia kalau dijaga, elakkan. Jangan yang datang dia scan, ni rumah kamu ada sekian-sekian. Melainkan
pesakit tu yang cerita. Saya dekat rumah ni Ustaz, saya bersihkan longkang saya. Saya jaranglah masuk longkang tu, pokok tu besar. Lepas tu bila saya potong waktu maghrib pula, saya sakit. Maka ini kita dengar tadi, kemungkinan adanya gangguan. Sebab sihir ni tak semestinya sihir daripada manusia. Ada juga sihir daripada perbuatan jin syaitan tu sendiri. Contoh tadi tempat tu keras. Kita potong waktu maghrib ni, Nabi dah kata dah syaitan ni berlalu keluar waktu tu. Tapi kita mesin rumput, besok jam tak boleh bangun. Ada satu kes ni, kaki dia tak boleh bangun. Rupa-rupanya terkena sihir perbuatan syaitan tu tadi. Itu kaedah-kaedah tadi. Masya Allah. Tuan-puan yang menonton, para umat Islam yang menonton, sebenarnya soalan startup akhir saya tu saya rasa sebenarnya ramai sangat tertanya. Betul. Sebab apa? Bila ada je perawat, dia macam boleh tahu, datang je tahu. Maksudnya cakap sesuatu yang macam membuatkan kita rasa kagum, dia akan menaikkan kepercayaan. Betul. Hebatlah perawat ni, kita tak cakap pun dia dah tahu lah. Kita tak perlu sebut apa-apa, dia dah sebut lah semua benda. Tapi Ustaz dengan sepenuh hikmah, Ustaz dah jelaskan perbezaan yang benar dengan tak, iaitu perkataan firasat. Firasat tu berdasarkan pengalaman. Betul, kan. Okey, kalau macam ni biasa tak gaduh gini. Itu macam benda yang tekaan. Firasat diteka tu itu okey. Lepas tu pasal kisah Sayyidina Umar tu, ya saya pun sendiri pernah dengar. Tetapi penjelasan ulama, kerana Sayyidina Umar itu sendiri waliullah, sahabat Nabi, tingkatan tinggi, dan Sayyidina Umar bukan meminta. Bukan meminta untuk dilihat, untuk dinampakkan. Allah perlihatkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Tapi perawat-perawat ni macam soalannya dia memang meminta. Okey, ni maksudnya bahkan para ulama menyebutkan, ya Allah buka hijab untuk nampak tu pun adalah mengikut kehendak Allah. Bukan mengikut kehendak hamba. Maksudnya, tapi kalau perawat yang boleh nampak alat-alat gaib ni, sampai detail boleh cakap ni, itu macam dia yang minta. Nak tengok, okey kejap diam-diam, nanti saya scan jap. Okey, nanti sampai boleh nampak. Jadi boleh jadi dia menggunakan khadam yang mana jin lah, yang kita tahu boleh merentasi masa apa semua. Dia yang cerita balik, okey kat rumah tu ada ni, untuk menambahkan kepercayaan dan juga ketaksuban pesakit. Jadi subhanallah, ilmu yang kita dapat hari ini sebagai ilmu akhir zaman yang sangat penting, iaitu berkenaan dengan perkara khurafat, syirik yang boleh merosakkan akidah kita. Sebab itu kadang punca kita tak bahagia bukan sebab tak cukup makan, tak cukup pakai, rumah tak cukup sempurna, tetapi hati kita itu yang telah rosak. Jadi kita tak rasa pun rahmat daripada Allah. Tak hilang rahmat, hilang keberkatan. Malaikat pun tak masuk ke dalam rumah. Akhirnya bukan tak bahagia suami isteri sebab tak boleh beli emas ke kan, tak boleh beli handbag yang nak ke, suami tak mampu nak memenuhi keperluan. Tetapi rupanya hilang daripada rahmat Allah, masuknya benda-benda yang jin syaitan iblis merosakkan hubungan suami isteri. Jadi Ustaz sebagai penutup, mungkin Ustaz ada apa-apa nak sampaikan pesanan kepada masyarakat? Okey, kalau kita ni ikhtiar dalam berubat, pastikan kita cari jalan-jalan para ulama, cara-cara yang dibenarkan. Contoh bila sakit, berjumpa dengan doktor. Tak clear dengan doktor, jumpa dengan rawatan Islam. Maka ini dibolehkan tadi. Tapi kalau boleh, elakkan berubat dengan dukun. Sebab maka di sini kalau kita dengan dukun, istilah dia, Allah ni bagi rahmat pada semua tadi. Kita berubat dengan dukun, Allah bagi juga kita kesembuhan. Tapi dalam berbentuk rahmat apa? Rahmat azabnya Allah tadi. Sebab kenapa? Membuat syirik pada Allah. Tapi kalau kita datang tadi, ikut tadi dengan baca ayat Quran, sunnah, amalkan zikir tadi, maka ini tadi dapat rahmat redonya Allah. Maka dua ni orang kadang-kadang tadi orang terkeliru. Dengan rahmatnya azabnya Allah, dengan rahmat redonya Allah. Mana satu kita nak pilih? Ini kita fikirkan. Kalau saya berubat dengan dukun ni tadi ni, saya dapat juga kesembuhan. Tapi dalam berbentuk rahmat azabnya Allah. Sebab kenapa? Membuat syirik tadi. Tak meminta dengan Allah tadi. Tapi kalau saya tadi ni berjumpa dengan ustaz-ustazah tadi, minta air ruqyah, minta diruqyahkan, maka ini dibenarkan tadi dengan syariat kita tadi. Jadi ini eloklah berubat dengan ni tadi. Jangan berubat dengan dukun. Sebab ada dua rahmat tadi tu. Nak rahmat azab ataupun nak rahmat redonya Allah tadi. Itu sedikit insya-Allah. Masya Allah, Al-Fadil Ustaz Fathi. Masya Bukan Allah. Fatil. Boleh.
Ya, Ustaz Muhammad Fatil. Ustaz Muhammad Fatil bin Mat Saman. Masya Allah merupakan ketua perawat lah di sini. Yang mana telah memberikan kita banyak ilmu pengetahuan. Dan kesimpulan yang Ustaz beri tu kita kena pegang. Boleh jadi merawat dengan dukun boleh sembuh, tapi sembuh dengan murkanya Allah, rahmat yang membawa murka. Sebab kemurkaan Allah juga kepada hamba-hamba yang dimukai ada satu rahmat kepada orang yang tak dimukai. Sebab itu Ustaz sebut perkataan nampak rahmat tapi rahmat yang dimurkai. Sebab ada orang kata yang penting sembuh. Memang boleh sihat. Dah cuba dengan syifa dan ustaz-ustaz tak jadi. Yang ni juga sihat. Jadi di situlah adanya tipu daya yang azabnya datang kemudian. Jadi kita berubatlah dengan rahmat yang mendatangkan redha Allah. Itu pesanan paling penting yang kita boleh garis pemisah ya. Dan tolong berhati-hati juga sebab ramai yang dia tak panggil dia dukun. Orang panggil dia tuan guru juga, ustaz juga, kiai lah, apalah, syekh lah, apalah. Tetapi sekarang dah dapat ilmu sikit kan daripada perkongsian ini, kita sendiri boleh bezakan. Ini bukan perawat Islam. Ini bukan yang benar. Ini dukun. Tapi mereka menunggang atas nama ustaz ke, ustazah ke, perawat Islam ke, guna syifa. Jadi mereka memang akan gunakan ayat-ayat seperti ini untuk menipu daya umat. Jadi Masya Allah, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Fatil bin Mat Saman. Dan sebenarnya kita sangat berterima kasih kepada Tan Sri Rozali bin Ismail kerana atas izin Allah juga, Allah kurniakan nikmat rezeki yang melimpah, Allah kurniakan kefahaman tentang agama yang sangat besar kepada Tan Sri, sehingga Tan Sri sanggup membujukkan tempat yang sebaik ini, masjid yang semulia dan boleh muat 5,000 dalam satu masa. Keluasan masjid ni, datanglah tuan-puan, kalau ada masa singgah dekat Shah Alam, tengok sendiri bagaimana pengurusan masjid di bawah Tan Sri Rozali kita ini. Semoga Tan Sri diberi kesihatan, diberikan rahmat Allah, melimpah kepada seluruh keluarga, dikumpulkan seluruh keluarga di syurga dan diberkati semua usaha Tan Sri. Masya Allah. Beruntung Ustaz, beruntung semua berada di bawah satu kepimpinan yang luar biasa. Sekian daripada kami. Mohon maaf salah dan silap. Kita tangguhkan, kita tutup kita punya perbincangan ataupun pembongkaran kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Aku qali hadza astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.